masak apa tu? Hari ini saya nak kongsikan satu masakan dari negeri Terengganu yang menjadi kesukaan saya, iaitu sup sayur berbola ikan. So mula kita fillet atau buangkan tulang dari isi ikan sebab kita nak guna isi dia je. Yang ni saya gunakan ikan selayar, nak guna ikan lain pun boleh. Dah siap, kita boleh masukkan ke dalam batu lesung ataupun pisah. Kita perasakan dengan sebola hitam dengan sedikit garam, tumbukkan sampai ia lumai. Lepas tu kita boleh pindahkan ke dalam bekas. Lepas tu kita cubitkan isi ikan sikit. Lepas tu kita buatkan bentuk berbola macam saya buat ni. Kalau time buat ni, kalau ada terasa tulang ikan tu, boleh terus buang. Takut terlekat pula bila makan. Total saya dapat dalam 10 biji macam tu. Untuk bawang kisar, masukkan bawang merah, bawang putih, lada hitam dan kita tumbukkan secara kasar je. Boleh panaskan minyak, kita tumiskan bahan kisar sampai ia naik bau. Lepas tu boleh masukkan air secukupnya. Lepas tu masukkan sayur karot, batang sawi, berbola ikan yang kita buat tadi. Kita perasakan dengan sedikit garam dan masakkan sampai ia mendidih. Lepas tu kita boleh masukkan sayur sawi, cili merah dan cili hijau. Lepas tu kita boleh masukkan susu yang sudah direndam. Masakkan sekejap sampailah ke semua bahan itu masak. Bila rasa semua dah sebati, boleh tutup api dan makanan siap untuk dihidangkan. Siaplah menu kita hari ini, sup sayur bersama berbola ikan yang fresh. Dalam mudah dan simple je nak masak. Time dulu inilah menjadi favourite saya bila arwah emak saya masak. Sebab makan macam tu pun dah sedap. Kalau makan dengan nasi lagilah sedap. Ada pula sambal belacan, memang ngam. Ada tak yang dekat sini yang pernah makan atau masak? Kalau tak pernah cuba, bolehlah cuba masak dekat rumah. Confirm korang suka. Untuk lebih lagi banyak resepi, boleh follow, like dan komen. Jom makan!